Dalam video ini, saya akan buat contoh masalah yang sering keluar dalam peperiksaan dan membantu anda untuk menyelesaikannya. Ini adalah salah satu contoh soalan. Semua nombor yang boleh dibahagi oleh 12 dan 20 juga boleh dibahagi oleh. Petua untuk tahu jika nombor itu boleh dibahagi dengan 12 dan 20 ialah ia perlu boleh dibahagi dengan kedua-dua faktor perdana. Mari cari faktor perdana mereka. Faktor perdana bagi 12 ialah 2 darab 6. 6 bukan perdana, jadi 6 ialah 2 darab 3. Jadi ia adalah perdana. Nombor yang boleh dibahagi dengan 12 mesti boleh dibahagi dengan 2 darab 2 darab 3. Sekarang, nombor yang boleh dibahagi dengan 20 mesti boleh dibahagi dengan 2 darab 10. 10 ialah 2 darab 5. Jadi nombor yang boleh dibahagi dengan 20 mesti boleh dibahagi dengan 2 darab 2 darab 5. Atau anda boleh katakan nombor perdana ia perlu ada 2, 2 dan 5. Jika ia boleh dibahagi dengan keduanya, ia perlu ada 2, 2, 3 dan 5. 2, 2, 3 untuk 12 dan 2, 2 dan 5 untuk 20. Anda boleh sahkan ia sendiri. Sememangnya jika anda bahagi dengan 20, ia sama dengan 2 darab 2 darab 5. Dan anda boleh potong 2, 2 dan 5. Dan hanya tinggal 3. Jadi ia boleh dibahagi dengan 20. Untuk dibahagi dengan 12, anda perlu bahagi dengan 2 darab 2 darab 3. Ia sama dengan 12. Jika anda potong nombor ini, anda dapat 5. Jadi mereka boleh dibahagi dengan keduanya. Jumlah di sini ialah 60. 4 darab 3 sama dengan 12. 12 darab 5 sama dengan 60. Ini semua ialah GSTK untuk 12 dan 20. Ini bukan hanya nombor yang boleh dibahagi dengan 12 dan 20. Anda boleh darabkan mereka dengan faktor lain. Saya wakilkan dengan A, B, C. Ini nombor terkecil yang boleh dibahagi dengan 12 dan 20. Nombor besar lain juga boleh dibahagi seperti mereka. Sekarang, mari jawab soalan kita. Semua nombor yang boleh dibahagi oleh 12 dan 20 juga boleh dibahagi dengan. Kita tak tahu apa nombor ini. Mungkin ia ada atau tiada. Mungkin ia 60 atau 120. Tiada siapa tahu. Jadi, nombor yang kita tahu 2 boleh. Kerana ia ada dalam ini. 2 darab 2 boleh. Kita ada di sini. 3 boleh. Kita tahu 2 darab 3 boleh. Ini 4. Ini 6. 2 darab 2 darab 3 boleh. Saya boleh gabungkan mana-mana nombor ini. 3 darab 5 boleh. 2 darab 3 darab 5 boleh. Ini semua faktor perdana. Kita boleh gabungkan ia. Dan ia boleh dibahagi dengan 12 dan 20. Jika ini adalah soalan pelbagai pilihan jawapan dan pilihannya ialah 7, 9 dan 12 dan 8. Anda boleh katakan 7 bukan faktor perdana di sini. 9 ialah 3 darab 3. Jadi saya perlukan 2 nombor 3. Jadi ia bukan.
Mari saya potong 7, saya potong 9. 12 ialah 4 darab 3 atau anda boleh katakan 2 darab 2 darab 3. Ada 2 darab 2 darab 3 di sini atau GSTK mereka. Jadi 12 boleh. 8 ialah 2 darab 2 darab 2. Anda perlukan 3 nombor 2 di sini. Kita tak ada 3 2, jadi ini bukan. Mari cuba contoh lain supaya kita lebih faham. Jika kita hendak pastikan dia, okey, mari saya bagi soalan baru. Semua nombor yang boleh dibahagi dengan katakan 9 dan 24 juga boleh dibahagi dengan. Sekali lagi, kita cari faktor perdana mereka. Kita cari GSTK mereka. 9 ialah 3 darab 3. Selesai. Faktor perdana untuk 24 ialah 2 darab 12. 12 ialah 2 darab 6. 6 ialah 2 darab 3. Semua nombor yang boleh dibahagi oleh 9 ialah 3 darab 3. Nombor yang boleh dibahagi dengan 24 mesti ada 3, 2 dan 3. Ada 2 darab 2 darab 2. Dan kita ada 3. Dan di sini kita ada 3 daripada nombor 9. Jadi semua nombor ini boleh dibahagi dengan 9 dan 24. Jumlah mereka ialah 72. 8 darab 9 sama dengan 72. Jika ini adalah soalan pilihan jawapan dan pilihannya ialah 16, 27, 5, 11 dan 9. Faktor perdana untuk 16 ialah 2 darab 2 darab 2 darab 2. Kita perlukan 4 2, tapi kita tiada di sini. Mungkin ada nombor lain di sini, tapi kita tak tahu. Hanya nombor ini yang kita tahu adalah faktor perdana. Untuk 9 dan 24. Kita buang 16 kerana kita tiada 4 2. 27 ialah 3 darab 3 darab 3. Kita hanya ada 3. Kita hanya ada 2 sahaja di sini. Sekali lagi buang ia. 5 ialah nombor perdana. Tapi 5 tiada di sini. Buang ia. 11 juga nombor perdana tapi tiada di sini. Kita buang. 9 sama dengan 3 darab 3. Saya baru perasan inilah jawapan mengarut kerana semua nombor yang boleh dibahagi dengan 9 dan 24 boleh dibagi dengan 9. 9 sudah tentu boleh. Saya tak patut pilih ia kerana ia ada dalam soalan. Dan apa yang boleh berhasil lagi ialah 8 kerana 8 ialah 2 darab 2 darab 2. Kita ada 2 darab 2 darab 2 di sini. 4 juga boleh kerana ia adalah 2 darab 2. Begitu juga dengan 6. 6 ialah 2 darab 3. Mana-mana gabungan daripada faktor perdana ini boleh dibahagi dengan sesuatu yang boleh dibahagi dengan 9 dan 24. Diharap anda